Pada malam ini saya melihat salah satu inisiatif di bawah program incubator Ihsan Food Bank. Rakan strategi kita di Sri Pacific Hotel ini yang kita KPDN melalui Sekretariat Ihsan Food Bank menyediakan retort machine, dan Sri Pacific Hotel telah bersetuju untuk mereka memberikan sumbangan dalam bentuk makanan-makanan yang diselamatkan untuk di retort menjadi ready to eat food dan diedarkan kepada kumpulan sasar. Jadi untuk makluman semua, dari segi program incubator Ihsan Food Bank ini, setakat ini kita di KPDN telah bekerjasama menyalurkan 14 mesin retort untuk rintis, antaranya Sri Pacific Hotel, begitu juga sebelum ini di Hotel Lee Meridian Putrajaya, Hotel Marriott Putrajaya, dan juga Politeknik Sultan Idris Shah Sabak Bernam. Jadi kita terbuka untuk memperluaskan program ini kerana program ini membawa satu agenda yang cukup baik. Bukan hanya makanan itu kita dapat edarkan, kita menyantuni komuniti, tetapi ia juga boleh melibatkan komponen sayangi alam dan juga selamatkan makanan, sustainability dan juga food security. Jadi cukup penting. Dan pada malam ini juga saya KPDN bersama dengan rakan-rakan strategik, selain daripada WTC, selain daripada Sri Pacific Hotel, begitu juga QSR Band, Remil pun ada, NGO banyak NGO yang telah sedia ada menggerakkan pelbagai jenis inisiatif food bank ni akan bergerak menyantuni komuniti yang kita namakan program Santuni Community kepada kumpulan-kumpulan sasar tertentu. Dan matlamat kita adalah untuk kita memberikan pengiktirafan kepada pihak-pihak, NGOs, industri yang telah sejak sekian lama menunjukkan komitmen yang tinggi menggerakkan program inisiatif food bank ini. Jadi kita ingin bergerak melalui pendekatan yang lebih strategik, inisiatif whole of nation approach, pendekatan seluruh negara. Kita rangkulkan semua supaya impaknya lebih besar.